Running. Green test 1, take 1. Action. Hai, Assalamualaikum. Jumpa kita lagi ke channel Putri Bonsu. Okay, korang jangan lupa like dan share video saya, okay? Korang tahu tak, ada ular pun pandai menyorok dengan kami. Kami ada dapat satu kes di area Bangi. Kes ular tudung liar. Kalau korang nak tahu apa yang terjadi dalam video tu, korang boleh tengok, tonton, dan jangan lupa like dan komen video sini. Okay, bye. Assalamualaikum. Entah. Mari kita tengok. Ya, apakah itu? Besar ke kecil? Saya tengok-tengok dari tingkap je lah. Besar tak? Ada ambil gambar tak? Oh, tak sempat. Dia turun. Dia tengah kita bantu. Laut. Dia pergi ke mana ya? Sini eh? Dia jatuh dari pokok ni. Lepas tu dia kat sini. Oh, color apa? Hijau, hitam. Macam warna coklat-coklat. Dia buka sini. Saya rasa ular lidi ni. Satu besar. Ni besar dengan. Ha? Oh, ni. Ular asal tikus. Mana? Tikus ni. Nampak lari mana? Lari ke belakang lari ke. So tikus ni? Mana? Ha? Apa? Oh, itu dia. Sana. Patah balik. Ada ke boleh? Oh, saya usik benda ni tadi kot. Dia keluar. Dia ada di sini juga. Tak lagi. Dia tengah cari makan. Tak ada. Ni mana lah dia? Belah sini kot, belah sini. Sama lah dengan rantai. Cuba gerakkan pasu tu. Ni. Ni. Alah. Sana. Tempat tadi. Sini. Sini sana bila nak habis? Nampak sini tadi. Mana aku boleh? Bawa pasu. Ni, saya tunjuk. Ni. Ni, bawa pasu ni. Pasu hitam. Pasu hitam. Ha, dia ada sini. Ada tak? Main dia tu. Lah. Kejap sana, kejap sini. Dua sini. Standby sini. Ah, betul. Dah. Dah. Lepas. Dia pergi sana, sebelah. Dah, okey. Dapat tak? Dah ambil dah? Dapat dah? Dapat pun. Yang ni tak bisa. Tak
bisa. Tapi saya tak Dia kejap sana kejap sini dia. Main-main kan? Main-main dia. beraninya betul. Kita nak bagi dia kat mana? Kita buat Tak. ke hutan. Ya, kita tak bunuh dia. Terima kasih. Hutan DKM tu. Kita dapat tolong Lia, guys. Dia main nyorok-nyorok belakang kami. Tengok sana. Tak ada, tak ada. Ni tolong Lia. Dia main nyorok dengan kami. Nak pegang lah. Dia Saya pegang kepala dia. Rasa. Rasa badan dia. Dia makan selalu.